Itulah bila mana zaman berubah, permasalahan pelajar pada hari ini juga sangat berubah. Kalau dulu nak tunjuk jari tengah depan cikgu malu, takut kena marah. Kan? Tapi budak hari ini belakang cikgu depan, belakang dia tunjukkan jari tengah pada kawan dia. Sekarang sejak ada buat kursus besar-besaran, buat tour supaya budak-budak ni tahu macam mana teknik nak menjawab PKSK dan menghafal. Kalau soalan ni macam mana nak jawab. Apa semua tu? Adakah itu pendidikan yang kita nak? Dan akhirnya bila dah sampai jadi macam ni, akhirnya subjek terlalu banyak yang tak sepatutnya budak didedahkan terlalu awal, basic utama tu tak capai, itu yang budak-budak kurang rasa minat nak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, bersama dengan saya Ustaz Sai dalam podcast Kopi Dulu. Hari ini kita akan sambung perbincangan kita dengan tetamu yang sama dalam segmen pendidikan ini adalah Tuan Akhi Fairuz. Terima kasih banyak Tuan Fairuz bersama lagi dengan kita untuk episod sekali lagi kita. Sekali lagi. Baik. Hari tu minggu lepas, episod yang sebelum ni kita dah bincang sedikit sebanyak untuk kita mengenali ataupun untuk kita memahami siapakah generasi sekarang ni yang berada di sekolah lah. Sebab bila mana kita sebut pendidikan ni mainly dekat sekolah menengah dan juga sekolah rendah, selain daripada universiti lah. Dan kebelakangan ni pun banyak isu-isu yang melibatkan sekolah kan, yang kita baca sebelum ni mungkin ada, tapi makin lama makin teruk dan berlaku back to back. Itu yang menyebabkan masyarakat rasa macam benda ni berlaku secara terancang ke? Sebegitu sekali kan, sampai tahap. Dan saya tengok Tuan Fairuz sentiasa turun ke sekolah dari hari ke hari, minggu ke minggu. Dan saya tengok story Tuan Fairuz. Okey, sekarang kita berada di sekolah apa? Lepas tu nak lagi tak couple kan, contoh macam tu kan. Okey, nak lagi tak raba kawan, nak lagi tak, okey, sekian-sekian lah kan. Saya rasa zaman dulu tak adalah sampai tahap sampai tahap macam tu. Motivator perlu ataupun penceramah ni perlu sampai tahap macam tu. Paling-paling pun pesan dengar cakap cikgu, pesan solat, pesan buat kerja rumah. Tapi kenapa sampai tahap perlukan pesanan yang macam tu? Okey. Dulu kalau katakanlah kita dulu dengar ceramah daripada apa nama doktor tu? Fazila Kamsah. Fazila Kamsah kan. Kita faham Dr. Fazila Kamsah ni hadir dalam keadaan kita orang kampung, adik-beradik ramai. Jadi motivasi yang boleh diberikan kepada budak-budak ketika itu adalah hormat orang tua, teknik belajar rajin-rajin, ubah nasib hidup, bantu keluarga, bantu mak bapak, setiap bulan nanti boleh bagi duit pada mak ayah. Benda tu boleh terpakai ketika zaman tu. Tapi anak-anak zaman sekarang ni apa yang susahnya? Duduk kampung sekalipun ada handphone. Duduk di Fedah sekalipun pergi sekolah bawa motor. Okey, susah macam mana sekalipun makan cukup. Okey, bahkan anak-anak pada hari ini yang tinggi sangat. Yang obes sangat. Namun tidaklah bermakna tak ada yang kekurangan makanan, ada. Kalau tak adalah RMT. Jadi bila mana saya bertanya kepada pelajar, bila saya buat lepas habis program, saya tanya siapa lepas ni tak nak lagi raba kawan, siapa lepas ni tak nak lagi tengok benda lucah. Kan daripada satu segi macam teruk sangat ke budak-budak ni. Kenapa tak tanya siapa lepas ni akan jaga solat? Saya kan. Itu benda yang common. Tapi itulah bila mana zaman berubah, permasalahan pelajar pada hari ini juga sangat berubah. Kalau dulu nak tunjuk jari tengah depan cikgu malu, takut kena marah. Kan, tapi budak hari ini belakang cikgu depan, belakang dia tunjukkan jari tengah pada kawan dia. Bahkan kadang-kadang tak puas hati dengan cikgu pun, dia belakang cikgu pergi depan, dia tunjuk jari tengah pada cikgu dia. Begitu juga dengan kata-kata mereka, mencarut, maki hamun, bodoh kan, perkataan babi segala bagai. Carut tu jadi benda yang biasa. Kan keberanian mereka ni bukan sekadar kepada kawan-kawan saja, tapi jadi zikir harian. Kan di sekolah begitu, main game kat ruangan chat sama juga. Memang mencarut je kerja dia. Jadi itu benda yang setiap hari yang saya jumpa bila pergi ke sekolah, dan itu pesanannya. Sama juga saya tanya siapa tak nak raba kawan. Benda ni pelik, apa kaitan raba nak tanya lepas habis program ni kan? Sebab dalam program saya minta dia orang ni berkongsi apa jadi kat sekolah mereka. Dan mereka tulis kat whiteboard.
Dan merabanya kawan-kawan mereka kat sekolah tu bukan sekadar raba. Pegang kemaluan, pulas telur kawan kan, pegang puting kawan, sampai tahap backshot punggung kawan, mengintai kawan. Macam-macam benda lah yang kadang-kadang saya fikir, kenapa sampai jadi macam ni? Kita dulu nakal, tak nafikan lah. Kita dulu sekolah asrama ke, tak asrama ke sekolah agama, memang nakal. Tapi kenakalan tu tak adalah sampai tahap kau ni dengan sengaja pegang kemaluan orang, sentuh tubuh badan kawan yang tak sepatutnya. Tapi hari ni benda tu normalize. Daripada sekolah rendah lagi. Kan, saya baru lagi beberapa hari yang lepas, cikgu tadika mesej saya minta buat sesi one to one ke one by one ke, itu macam nak bergaduh kan, one on one lah lebih kurang kan, kepada ibu bapa yang melibatkan murid kat sekolah tadika mereka yang berusia 5-6 tahun yang dah buat gangguan seksual kepada kawan dia, dalam keadaan dia pun tak tahu apa yang dia buat tu salah kan. Bukan sekadar pegang kemaluan kawan, tapi dah berlaku oral sex antara budak lelaki dengan budak lelaki. Kan? Gila. Jadi kalau daripada tadika, pendedahan awal budak tu seperti itu dan ada mangsanya dan tidak mendapat rawatan ataupun sesi bersama dengan pakar, doktor kanak-kanak ke, pediatrik, psikiatrik ke, membantu anak-anak ni pulih daripada sikap mereka tu, mereka akan masuk ke sekolah. Bila mereka masuk ke sekolah, mereka ni cukup seorang je, dia akan mempengaruhi kawan-kawan yang lain. Dan oleh sebab itulah, hari ini dengan anak-anak generasi muda ni memang kena cerita tu straight to the point. Kena cerita. Tak payah lapik-lapik lah. Jangan lapik-lapik. Kalau perbuatan bodoh, cakap kau jangan jadi bodoh. Kalau contoh tak nak kena hukuman yang tak sepatutnya, masuk penjara dan kena sebatan, cakap ke dia, jangan rogol-rogol. Kan? Kena straight to the point. Kena cakap macam tu kan. Dulu kita nak sebut perkataan tu pun takut. Orang dewasa ni, inilah masalah dia. Dia rasa jangan takut dululah kan. Sekarang ni orang dewasa melebih-lebih pula kat social media ni kan. Kita rasa macam patut ke kita cakap dengan diorang macam ni? Patut ke nak sembang benda ni? Sebenarnya diorang sembang dengan kawan-kawan lagi teruk lagi daripada apa yang kita nak cerita. Bila kita cerita, sebagai contoh, saya cerita tentang sexuality kepada budak, tentang kemaluan, tubuh badan, persenyawaan, pembiakan, kita rasa macam patut ke budak sekolah rendah tahu? Tapi percaya cakap saya, lebih tahu dah. Ya, bila saya proses apa yang diorang buat kat sekolah, lagi teruk lagi daripada apa kita cerita. Sebab tu orang dewasa, terutama ibu bapa, masyarakat jangan anggap budak zaman sekarang naif sangat. Kan? Dan bila jangan anggap mereka naif, jangan judge mereka pula. Mereka perlukan bimbingan, protection pada kita. Dan akhirnya berbalik kepada soalan Ustaz tadi tu, kenapa nak kena tanya berulang kali pada benda-benda yang tak pernah ditanya pada sebelum ni? Sebab zaman tu berubah dan perlakuan budak-budak di sekolah pun juga berubah. Laki macam tu, baik laki, baik perempuan, sama Selepas sharing session Tuan Fairuz dengan pelajar-pelajar kan, mungkin makan masa 2 jam ke lebih kurang kan, apa output ataupun outcome yang Tuan Fairuz expect ataupun Tuan Fairuz harap maksudnya? Mengubah budak bila isu berkaitan dengan advokasi, program-program seperti ni, untuk berubah 100% tu ataupun berubah swing terus tu, besok susah. Besok terus jadi malaikat tu tak ada. 2 jam tu apalah sangat. Betul. Kan, 4 jam tu apalah sangat. Melainkan program tu ada bermalam, ada sesi, ada sesi latihan dalam kumpulan LDK, itu mungkinlah boleh mengubah dia sedikit. Cuma harapan saya bila saya sampaikan, tak kisahlah sejam ke 2 jam ke, adalah mengubah cara mereka berfikir. Itu je. Hari ni budak-budak bila buat sesuatu benda, dia pun tak tahu kenapa dia buat. Kan, kenapa pegang dada kawan? Tak aja. Kenapa pegang telur? Ya, dia dah tunjuk, kita pegang lah. Kan? Kenapa nak raba-raba kawan? Dia pun raba saya juga. Kenapa nak couple? Alah, nak rasa tak bang? Dia orang pun kadang-kadang dia tak faham apa tujuan perlakuan tu dia lakukan. Ada gurauan. Contoh kalau bully kan, ada budak kadang-kadang dia pijak, dia sepak kawan. Dia tanya kenapa sepak? Entah, nampak kawan kena pijak, dia datang lah pijak. Sekadar itu saja. Kan? Jadi antara benda yang saya selalu tekan dalam program adalah at least lepas ni nak buat apa-apa, dia fikir 2-3 kali. Kan, dia fikir, aku buat ni betul tak? Aku buat ni apa kesan dia? Aku buat ni, apa yang mak bapak aku akan cakap? Aku buat ni, kan, ada tak impak dia kepada keluarga, pada agama dan sebagainya? Tu dia punya akar. Yes, akar dia. Kan? Sebab memang kita perlu memberi mereka ni faham, mereka punya kebolehan untuk berfikir. Benda ni yang tak ada. Bukan sekadar generasi muda, tapi orang dewasa pun kebolehan berfikir dah kurang.
Kan tengok bagaimana mereka ni daripada sudut politik tak berfikir. Percaya dengan rumor, percaya dengan hoax, percaya dengan fake news, percaya. Kemudian berfikir mereka juga daripada sudut bola sepak. Troll melebih-lebih. Sampai tahap tak tahulah terlalu sensitif dan bergaduh satu sama lain. Kebolehan berfikir itu sendiri. Faham. Apatah lagi kita nak mengharapkan budak-budak yang bawah umur ni. Lagilah macam-macam isu mereka. Saya ada tengok satu podcast. Saya tak ingatlah apa nama speaker dia. Menarik, dia cerita tentang yalah kita dah terlampau banyak subjek dekat sekolah rendah ni. Okay, pendidikan civic, pendidikan Islam dengan pendidikan apa tak lagi warga negara ke akhlak macam itulah lebih kurang. Dia kata dalam pendidikan untuk membentuk karakter ni dia ada 3. Satu ilmu tu sendirilah akhlak tu. Ini biasa yang kita buat. Yang ketiga amali. Amali ni jalan depan cikgu tunduk ke tolong angkat cikgu amali kan. Yang jarang ataupun kurang ada ni adalah tengah-tengah ni. Yang kedua reasoning. Adalah reasoning. Kenapa kamu tak boleh buat macam ni? Kenapa kamu perlu fikir sebelum ni? Dan itulah yang saya nampak apa orang kata align lah dengan apa yang Tuan Fairuz sebut pasal outcome tu adalah supaya akhir sekali budak-budak ni berfikir kan. Apa outcome yang dia buat selepas itu. Okey. Saya nak pergi kepada solusi yang teknikal sikit lah. Dari segi parent. Kalau dia dah tahu anak dia ni dah terjebak. Masih di peringkat awal lagi ni, anak dia dah mula ada kawan-kawan yang mula dia ragu-ragu. Apa yang dia perlu buat? Saya duk terfikir, yalah, contoh macam kita ada internet. Kalau dululah saya kecil dulu, mak saya pukul 12 je ataupun pukul 10 tutup wifi. Ataupun paling-paling sekarang budak-budak dah ada handphone, internet family kota ke ataupun internet family punya akses boleh kita terhadkan akses ke macam apa antara yang lain kita boleh buat. Sebab saya rasa internet lah yang paling utama dia, betul tak? Ya, dalam rumah tangga tu antara banyak masalah berlaku bila mana suami dan isteri bila mereka ada anak, apa objektif yang dia nak capai daripada anak-anak tu sendiri. Kan? Adakah aspek pendidikan mereka? Adakah mereka tu nanti membesar dengan membawa harapan kita yang tak dapat masa kita zaman muda ke? Ataupun kita nak jadikan dia hafiz Quran ke? Ataupun kita nak jadikan dia orang biasalah mak-mak jadi doktor, kan, nak jadi lawyer, kan, benda-benda seperti itu. Kena berbalik semula kepada apa yang kita nak dapat objektif daripada perkahwinan dan anak-anak tu sendiri. Itu pertamalah. Dan kemudian kalau kita cerita daripada segi didikan, kebanyakan kita ni memang nak kahwin akan pergi kursus kahwin lah. Kan, kursus pra perkahwinan untuk layak berkahwin, kena ada sijil berkenaan. Tapi bila kita dah berkahwin, untuk kursus jadi keibubapaan, kita memang tak pergi. Sebab siapa yang anjurkan? Kalau ada anjurkan pun benda tu kan wajib. Kan? Jabatan agama sekalipun kalau diwajibkan, mungkin orang datang tidur je. Sebab dia tak dapat panggil apa? Yalah, masa tu mungkin tak ada anak lagi. Jadi mungkin dia tak nampak apa cabaran ketika itu. Sebab itu ibu bapa ni sebelum ada anak tu antara inisiatif yang terbaik adalah belajar. Belajar bagaimana untuk berinteraksi dengan anak, perbualan dengan mereka, macam mana nak didik mereka berkaitan dengan pendidikan seksualiti, bagaimana nak menggalakkan mereka untuk cintakan ilmu pengetahuan. Sebab macam apa nak mendidik anak-anak ni, macam saya sendiri, kita memang boleh cakap, tapi berhadapan dengan anak sendiri pun macam-macam kerana. Malas dia, perangai dia, itu memang teli lah dengan budak-budak Gen Alpha. Kena pengulangan dalam ketika menyampaikan arahan ataupun memberi satu maklumat kepada mereka. Valid tak lagi ibu bapa yang muda-muda ni kan, untuk mereka terhadkan penggunaan internet, terhadkan penggunaan gadget? Sebab takut kadang-kadang nanti budak tantrum ataupun anak-anak mengamuk, anak-anak rebel. Ya. Memang bila mana mak bapak bagi anak handphone ni, satu kena faham. Bila bagi handphone, apa tujuan? Kan, bila kita bagi anak handphone, katakanlah masa tu anak tak ada handphone lagi. Apa tujuan? Tak nak dia bising kat kedai makan. Kenapa bagi handphone? Sebab nampak tantrum. Nanti malu orang kata tak reti jaga anak. Kan? Betul. Kenapa bagi handphone? Sebab kita nak rehat lepas kerja. Kenapa bagi handphone? Sebab daripada dia memecahkan barang kat rumah, bagi handphone. Itu tujuan dia. Jadi bila kita nampak tujuan tu adalah untuk distract anak daripada jadi seorang kanak-kanak yang sepatutnya, memang bawa masalah pada masa depan. Okey. Nanti nampak tenang. Nampak tenang memang tenang, tapi dia akan merosakkan proses pembesaran pemikiran anak-anak tu sendiri. Motor skill tangan, pergerakan tubuh badan, daripada segi memproses maklumat, tak tahu, hanya perlu disuap saja.
Kan? Jadi berbalik semula kepada handphone tu sendiri, bagi tu untuk apa? Kalau masa PDPR dulu beli handphone pada anak, kita tahu untuk apa. Sebab ketika itu PKP, tak boleh pergi sekolah, kelas online. Tapi kalau handphone tu terus bagi pada anak dalam keadaan tidak ada diajar ini untuk apa dan apa rules guideline yang perlu ada kat rumah, dia akan jadi masalah pada budak tu dan pada mak bapak kemudian hari. Memang mak bapak kata, anak saya okey je ada handphone hari ni. Akan datang kau akan penat bila anak kau dah tengok Blue, anak kau tengok benda-benda lucah. Akan datang kau dah penat bila tengok anak kau malam-malam tak tidur, rupa-rupanya video call perempuan lelaki bogel-bogel. Akan datang akan jadi penat bila mana tengok anak yang kecil-kecil ni rupanya, ya Allah, buat saya berbuli kat kawan sampai kawan toreh-toreh tangan. Itu kita tak nampak. Memang pada awal usia anak ni dalam 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun memang ada seronok. Dia sonok, dia pandai. Nanti kadang-kadang mula-mula buka rumah anak. Kan, rumah anak awal je kan. Bila balik kampung tu, atuk pun suka tengok, anak, pandainya dia rakam video, pandainya. Memang sonok masa tu buat velocity, buat trend TikTok. Memang sonok. Tapi tunggu bila mereka ni nanti dah nampak kehidupan mereka ni adalah kawan-kawan. Kehidupan mereka ni adalah something yang perfectionist yang mereka nampak di social media. Fantasi saja. Dan ketika tu tengok cara mereka bercakap. Tengok cara mimik muka mereka kepada mak bapak mereka sendiri. Penat ketika tu. Sebab tu daripada awal lagi penggunaan telefon ni, internet tu tak boleh buat apa. Memang kat rumah boleh kata ada Unify. Kalau ada mobile data pun memang bayar postpaid setiap bulan. Yang memang unlimited untuk akses. Budak-budak sekarang tak ada lah nak pergi lepak mana-mana. Pergi masjid kenapa? Ada wifi sih tak ada lah. Sekarang ni terlalu murah kan. Kalau RM30 pun unlimited untuk call dan juga internet mereka. Tak ada masalah. Sebab itu sebelum ibu ayah ni menjadikan handphone tu sebagai bibik pada anak-anak. Bibik jaga, handphone bagi pada anak kan. Fikir balik. Anak aku akan jadi apa nanti kan. Memang sikap mereka, attitude mereka, rasa malas pasal solat memang tak akan jadi apa-apa. Melainkan bila mereka memberikan handphone tu ada peraturan ditetapkan. Sebagai contoh, 2 tahun sebelum umur 2 tahun ke bawah tu jangan bagi handphone. Jangan ada screen time yang tak sepatutnya. Kalau TV sekalipun cukuplah macam Miss Rachel lah kan. Tahu tak Miss Rachel? Miss Rachel. Kan. Kenapa video macam tu okey untuk anak 2 tahun? Sebab ada interaksi. Budak-budak perlu banyak berinteraksi kan. Tapi selepas pada tu mereka kalau nak tengok sekalipun lebih banyak mereka ni kena banyak bermain benda-benda yang real. Lego, dinosaur, benda-benda tu yang penting. Okey, kalau mereka tak dapat tu mereka akan mereka dewasa sebelum dewasa. Maksudnya mereka tu zaman kanak-kanak habis begitu je. Zaman kanak-kanak ni penting untuk mereka punya pemikiran. Ni saya tengok Ustaz Azlan Shah Nabas Khan, dia ada sebutlah berkaitan dengan isu zaman Nabi SAW. Kalau cerita balik zaman Nabi ni, apa Nabi buat? Main je. Keluar pagi, balik petang. Keluar pagi, balik petang. Itu je lah kerja dia. Main, lepas tu luka, kan? Lepas tu kambing, kejar berkata-kata. Sebenarnya bermain ni banyak membawa kebaikan banyak pada anak-anak. Sebab itulah dunia mereka. Ya, dia akan kreatif. Faham, betul. Bila dia keluar rumah, nak main apa hari ni? Kita nak buat apa? Kita banyak pokok ah. Kan? Hari ni kita nak main apa? Kita main layang ah. Sebagai contoh kalau zaman kita kecil-kecil dulu. Kita nak main apa? Kita pergi cari kayu kat belakang tu, lepas tu kita buat main konda-kondi. Kita nak main apa? Kita buat jalan lah. Kita main Tamiya. Yes. Kita sentiasa ada aktiviti dan kita berfikir nak buat apa. Betul. Tapi budak sekarang nak main apa? Bosan lah. Tak tahu nak buat apa. Ambil handphone, ML. Ambil handphone, Roblox. Dan mereka akhirnya nampak macam bermain tapi sebenarnya dalam dunia mereka sendiri. Itu hanya peringkat handphone saja. Sebab itu bila anak-anak ni ada handphone, kena tanya, adakah handphone tu kita bagi pada dia, milik dia terus? Ataupun anak beli handphone pakai duit sendiri? Banyak Ustaz, saya pergi sekolah ni. Duit sendiri. Simpan duit raya, duit sunat. Kan? Saya kata, awak duit sunat pun awak beli handphone? Saya kata, macam tu sunat kali kedua. Dapat banyak lagi handphone. Dia sampai tak begitu, budak simpan duit untuk beli handphone. Bila mak ayah tak sedar, anak ada handphone sendiri, beli pakai duit dia, you jangan nak ambil sebab dia orang dah rasa itu milik dia sendiri. Ketika tu peraturan pun tak berguna. Ketika tu kita nak tetapkan kat meja makan jangan ada handphone, jangan bawa masuk handphone dalam bilik, tak boleh nak buat apa dah. Sebab anak ketika tu dia jadi tuan. Anak masa tu
memang waktu tidur dia akan hancur. Ketika itu interaksi dia pun akan teruk, dah tak ada common sense, dah tak minat belajar, dan paling sedih sekali dah tak sembahyang segala bagai. Jadi antara cadangannya adalah satu, install parenting control, family link. Kan, handphone mak bapak dengan handphone anak, supaya ada waktu yang anak boleh main, ada ketika tak boleh main. Apps dia, Ada apps, parenting control, family link lah. Install kat handphone kita, handphone anak. Jadi sebagai contoh, hujung minggu anak boleh guna handphone tu sampai pukul 9 malam. So 9 malam, handphone dia automatic off. 9 sampai pukul 7-8 pagi. Lepas tu boleh main. Kan, boleh main pula kat daripada apps tu kita boleh tengok anak ni kat Google dia search apa, anak download apa. Kita tak nak nanti kalau anak guna handphone kita, kita linkkan kita punya debit card ke kad kredit pada pembelian barang-barang. Bayangkan anak masa tu dia main Roblox, dia nak dapatkan point Roblox tu, dia guna kita punya debit, masak. Dan ketika tu menangis, keluar darah pun tak membantu. Macam kawan saya hari tu, anak dia main game lah. Belilah box-box segala bagai ni. Keluar bil bulan depan tu 2,000 anak dia buat pembelian. Sampai tahap macam tu. Sampai tahap macam tu. Kena hati-hati. Ini sekadar game saja. Belum lagi mengubah karakter, percakapan, kelucahan. Dan satu lagi, bila anak main game ni mengubah tahap fokus, mereka punya minat belajar segala bagai. Tapi yang saya risau adalah yang kedua. Okey, ni yang pertama tadi dia risau, ni kedua. Perbualan mereka yang sangat terlalu rapat tanpa ada waktu dan ketika dalam WhatsApp group. Budak-budak sekolah sekarang WhatsApp group banyak. Grup membawang, grup ada kawan-kawan, grup game, grup bola. Macam-macam. Antara kegilaan budak-budak sekolah rendah bila ada grup ni, satu pagi call kawan-kawan dalam grup. Kan? Lepas tu teks dalam keadaan maki kawan. Grup patut grup belajar, tapi bersembang merepek-merepek. Memang benda ni sentiasa kena dipantau oleh mak bapak. Faham. Okey. Panjang kan kita cerita ni. Panjang. Saya buat konklusi lah bahawa mak ayah ni dia perlu penat. Dia macam itulah. Kalau pergi kedai makan tu, macam saya pun personally Tuan Fairuz, kalau pergi kedai makan tu tak boleh dah nak aman damai makan dengan wife kan. Sambil-sambil anak main handphone tu tak bagus lah. So memang akan buat penggiliran makan. So satu mak bapak kena makan dulu, lepas tu kemudian baru mak, demi untuk nak melayan anak ni lah, tak nak bagi handphone kan. Sampai tahap bila balik kerja tu, janganlah fikir masa balik kerja tu adalah masa rehat kita. Sebenarnya bila balik kerja tu masa untuk kita penat lah, untuk kita nak berjuang dengan anak-anak. Jadi mak ayah ni memang awal-awal tu seronok, sebab anak-anak tu dia masih anak-anak kan, kanak-kanak kan. Nanti dia dah buat perangai, geram kan. Tapi yang betul Ustaz kata tu, sebab jadi mak ayah ni adalah satu pekerjaan yang tak ada pencen sampai mati. Jadi mak bapak tak ada bayar gaji, tak ada pencen, pro bono sampai ketua. Itu yang penat tu kan. Tapi betul lah Ustaz kata tadi, jadi mak bapak kena penat lah. Penat, bukan penat daripada segi tubuh badan, tapi mental lah kan, besarkan anak. Tapi antara yang kena mindset kena ada, anak-anak dia cepat je besar, tak lama pun. Mana-mana anak-anak kita rasa masa PKP itu dia darjah 1, sekarang darjah 6. Mana yang nampak hari tu dia baru darjah 6 masa PKP, sekarang dah SPM. Cepat sangat. Dan apatah lagi anak-anak yang mereka dah masuk ke sekolah asrama bila mereka tingkatan 1. Lagilah kita tengok, anak aku dah tak ada dah. Sebab itulah banyakkan momen-momen yang baik. Cuma benda ni kena kerjasama antara ibu dan ayah, suami dan isteri lah. Tak boleh mak-mak je. Kadang-kadang yang concern banyak mak. Ayah-ayah pun kena bersama untuk menjahikan misi bersama dengan didik anak-anak ni. Okey, baik Tuan Fairuz. Tuan-tuan dan puan-puan yang menonton ni, kita dah kupas isu dari sudut parent, sudut mak ayah. Kita nak berehat sebentar. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ni adalah dari sudut peranan kerajaan itu sendiri. Okey. Kita rehat sebentar, jumpa selepas ini. Ya tuan, apa saya boleh bantu? Dia macam ni tuan. Macam mana tu? Saya pergi masjid tu kan. Tapi air tak ada tuan. Jadi saya tak solat lah. Cik dah cuba cari dekat tandas? Dah semua. Saya tengok semua tak ada lah. Bilik air? Tak ada juga. Tempat wuduk? Tak ada. Cik dah cuba tayamum? Tayamum? Apa tu tuan? Macam ni lah tuan. Tuan ambil buku ni,
Buka bab 6, tajuk tayamum. Dalam tu semua dia. Wow. Serius lah tuan. Amazing. Dapatkan buku terbitan terbaru hanya di platform Al-Bayan Global. Bersama kembali dalam Kopi Dulu Podcast dengan saya Ustaz Said dan juga tetamu istimewa kita Tuan Fairuz. Sebentar tadi Tuan Fairuz kita dah bincang dari sudut peranan ibu ayah. Panjang lah, which is memang betul pun sebab ibu ayah lah adalah sekolah pertama anak-anak. Sekarang ni Tuan Fairuz, sekolah ataupun kerajaan lah. Ya. Apa yang mereka boleh buat lagi? Saya kalau what cerita should sekolah dan kerajaan ni What should they do sebenarnya more? dia orang kena buat banyak benda. Kena buat banyak benda. Kempen semua dah buat dah. Kempen ni dia membumi sampai ke jiwa orang yang sampai ke sasaran tak? Anti bully lah apa semua tu. Ya, memang dah buat. Tapi sampai ke sasaran atau tidak? Tapi Orang tu mereka faham atau ni Tuan tidak? Fairuz, satu kelas 44 orang, satu Ya. kelas 50 orang. Mampu ke? Boleh ke? Dia macam inilah. Sebenarnya kalau sekiranya kita nak mengubah semua ni, banyak benda perlu dirombak dan perlu diubah. Sekarang ni sistem pendidikan kita sendiri ni, siapa klien terbesar VIP-nya? Budak kan? Okey, betul. Budak. Tapi sekarang ni setiap kali pengumuman pencapaian akademik memang meraihkan budak, tapi yang akan naik nama menteri, prestasi meningkat. PPD, Sekolah. JPN, sekolah dan nak mengekalkan rekod capaian mereka pada tahun-tahun sebelum tu. Sebenarnya tak adil. Tak membumi. Dia tak berbumi lah kan. Maksudnya kalau kita nampak budak tu adalah VIP yang perlu kita santuni untuk mereka dapat ilmu sepatutnya ketika sekolah, sepatutnya benda-benda macam ni tidak patut pun sampai jadi setiap tahun seperti ini. Tapi benda ni dah berlaku lama dah. Kan meraihkan pelajar-pelajar yang cemerlang. Memang patut mereka diraihkan. Tapi kenapa mereka boleh cemerlang? Kalau kita kata, sebagai contoh lah, katakanlah sekarang budak SPM dan kemudian tahun depan akan ada pengumuman prestasi SPM grade makin meningkat dan sekolah-sekolah yang hebat-hebat ni batch kali ni lebih bagus pada batch yang lepas. Kenapa nak cakap macam tu? Bukan ke soalan tak sama, bukan ke budak tu berbeza, bukan ke setiap kehidupan budak-budak tu adalah budak-budak yang tak sama. Kalau kita nak buat hipotesis eksperimen pun, dia kena pengulangan benda yang sama. Jadi apa yang perlu? Apa yang perlu diorang, kalaulah kalaulah boleh diubah ataupun boleh dicadangkan, kita tak tahulah benda ni praktikal ke tak kan. Apa yang Tuan Fairuz nak cadang? Okey. Ceritanya adalah pendidikan ni adalah perlu difahami oleh semua orang, walaupun dia orang asli, walaupun dia orang kampung, walaupun dia orang bandar, walaupun mak bapak dia bercerai, yang setiap orang tak rasa yang mereka tu tak pandai, yang rasa mereka tu tak bodoh, yang mereka pun tahu apa itu matematik. Hari ni yang pandai-pandai sangat. Sebab apa? Mak bapak mereka tu dapat memberi ruang pendidikan yang terbaik. Ada tuition, ada tutor datang rumah. Lepas tu tak cukup tutor, daftar MC+. Boleh ke sebut? Dia orang bukan sponsor kita pun. Kan? Penuh kat highway kan. Ilmu adalah kejayaan pendidikan kan. Orang yang berkemampuan, mereka mampu untuk provide anak-anak mereka kepada ilmu berkenaan. Apatah lagi latar belakang mak bapak yang cintakan ilmu akan mempengaruhi anak-anak ini punya pendidikan. Itu kita nampak. Tapi anak-anak yang tak ada ruang, mak bapak yang hanya nelayan, mak yang hanya suri rumah, yang adik-beradik ramai, macam mana mereka nak sama dalam lumba lari berkenaan, peluang berkenaan, dalam keadaan ada orang yang dah mula dah 100 meter ke depan, kau baru nak mula. Kan? Sebab itu yang kerajaan nampak selama ini adalah kita kena pastikan budak-budak ni sebelum masuk darjah 1, sebelum silibus KSSR, dia orang dah kena pandai membaca, dia orang dah pandai menulis. Kan? Akhirnya budak-budak yang betul-betul dah genius, budak-budak yang dah pandai masuk di satu tak ada masalah. Terus masuk kelas di LP, ada belajar bahasa Cina, ada belajar bahasa Inggeris, dia orang boleh perform. Tapi budak-budak yang baru start merangkap membaca, kan ada kelas pemulihan? Memang ada kelas pemulihan, tapi dah dia orang ni dah ke depan dah, dia orang kat belakang. Dan kemudian pula bila budak-budak ni dah ke depan, dia akan terus ke depan. Tapi budak-budak ni terabai. Sedangkan mereka ni mungkin berbakat daripada segi kemahiran. Kreatif. Mungkin mereka bukan daripada segi kemahiran, tapi suara yang sedap. Mungkin bukan suara yang sedap, tapi akhlak yang baik. Kan? Mungkin mereka pendiam dan banyak menolong cikgu. Benda-benda ini yang kadang-kadang kita terlupa, yang setiap budak ni tak sama dan berbeza. Kalau kerajaan nak buat sesuatu, dia kena mulakan semua ni daripada awal. Sebagai contoh,
Bagaimana nak belajar agama yang baik dalam kalangan budak kalau masuk darjah 1, buku teks tulisan Jawi? Kan tulisan Jawi. Budak baru belajar ABC, baru nak membaca, menulis perkataan-perkataan yang panjang, tiba-tiba Jawi. Kan? Jawi darjah 1. Darjah 1 itu sekolah kebangsaan lah. Jadi tak boleh lah, tak boleh. Tak boleh. Dengan Jawi ni tulisan. Okey. Dia tu kena dalam bahasa Melayu. Pengenalan tentang tulisan Jawi ni, huruf hijaiyah ni digunakan untuk penulisan. Dia adalah bahasa kita. Betul, bahasa. Kan? Sepatutnya kena push. Hari tu jadi isu. Kenapa nak perkenalkan satu muka surat dalam bahasa Melayu? Terangkanlah. Orang bukan Islam tak faham. Sebab kita sendiri yang selama ni bila sebut tulisan Jawi, ini ada kaitan dengan Islam. Okey. Padahal tu tulisan. Betul. Kan itu yang masalahnya. Tapi bila kita kata kita tak nak tulisan Jawi ni terhapus, kita kena bagi pada budak-budak darjah 1 supaya mereka ni kuasai Jawi. Nak kuasai Jawi, subjek Jawi dah ada. Tapi kenapa dalam pendidikan Islam, buku teks nak jawab periksa pun tulisan Jawi? Budak nak tulis karangan pun merangkak-rangkak lagi. Itu sekolah rendah. Pergi kafah pula. Semua Jawi. Okey. Kafah dulu mana ada kalau nak buat UPKK tu, sekadar kita seronok-seronok. Sekarang ada tuition. Betul. Ada soalan-soalan yang disasarkan keluar. Kan? Lepas tu pula mak bapak cari siapa ustazah-ustazah yang boleh buat kelas online. Sampai tahap macam tu sekarang. Dulu nak masuk ke sekolah asrama penuh, budak-budak akan ambil exam PKSK. Sekarang siap ada buat kursus besar-besaran buat tour supaya budak-budak ni tahu macam mana teknik nak menjawab PKSK dan menghafal. Kalau soalan ni macam mana nak jawab. Apa semua tu? Adakah itu pendidikan yang kita nak? Dan akhirnya bila dah sampai jadi macam ni, akhirnya subjek terlalu banyak yang tak sepatutnya budak didedahkan terlalu awal, basic utama tu tak capai, itu yang budak-budak kurang rasa minat nak belajar. Jadi kayu ukur yang kita kena letak kat budak-budak ni maksudnya subjektif. Ada yang takkan darjah 1 tu, okey contoh saya faham lah dari segi visi Tuan Fairuz ni kan. Okey, diorang ni dapat kemahiran yang sama, contohnya bahasa Melayu, math, sains apa, benda general basic. Lepas tu nampak diorang minat ke mana? Contohnya diorang ni suka menyanyi. Dia salurkan diorang ke menyanyi. Kalau kita nampak daripada sudut kemahiran tu, itu kemudian. Okay. Yang basic yang saya sebutkan antara tahap 1, darjah 1, 2, 3, diorang hanya perlu diajar untuk menjadi manusia. Faham. Kan? Kalau nak belajar mengajar pendidikan Islam, apa basic pada sahabat-sahabat Nabi bila mereka tu datang Islam? Kenal Tuhan, tahu dosa pahala, Tuhan melihat apa kita buat. Kalau kebersihan, mengajar tentang kebersihan. Kalau perasaan bertuhan, ajar macam mana untuk jadi perasaan bertuhan. Kalau ajar tentang solat, kenapa kita kena solat? Benda tu yang budak-budak tak dapat pada awal. Bila mereka ni belajar agama, term-term yang terlalu pelbagai. Sekolah tadika pula, sekolah kafah pula, term yang pelbagai. Akidah, lepas tu kena hafal. Okay. Akhirnya apa agama yang budak-budak faham? Diorang ni belajar agama berdasarkan apa yang orang besar rasa budak tu perlu tahu. Apa informasi yang orang dewasa, kita sumbat pada budak-budak. Baik. Seakan budak pada basic pada awal adalah untuk berkawan, tak ada resis, bertoleransi, menyayangi sekolah, tak ada vandalism. Itu yang perlu disilibuskan. Ini yang kementerian kena buat. Dan benda ni dah berbincangan bertahun-tahun. Selepas kerajaan bertukar dulu, ada jawatan kuasa untuk pendidikan kebangsaan. Dah buat dah zaman menteri yang lepas Dr. Mazli. Dah dibentangkan pun dah. dibentangkan dah. Tapi Perdana Menteri ketika tu Tun M tolak tepi macam tu je. Okey. Kan? Lepas tu naik menteri yang baru, gagasan yang baru. Naik menteri baru, gagasan baru. Naik YB Fadina, gagasan yang baru. Walaupun dah ada silibus yang akan dimulakan tahun 2027, tapi benda tu macam mana saya nak kata kita kerisauannya adalah kesungguhan itu nampak macam begitu juga. Kan? Sebab kita kena faham bila sebut pendidikan sistem ni, dia melibatkan banyak orang, guru-guru, pegawai, anak murid, tapi akhirnya akan berbalik kepada kita ni sebenarnya nak menjadikan budak tu manusia yang suatu hari nanti dia boleh ganti kita, yang berakhlak mulia, yang tak melucar. Jadi kena mula daripada awal lah. Kalau keseronokan pembelajaran itu tak dapat, itu yang budak tak nak pergi sekolah, itu yang budak sekolah menengah bekerja dah, berhenti, SPM tak datang. Sebab daripada starting awal mereka rasa mereka bodoh. Math pun tak pandai. Kan? Kena bagi datang keseronokan untuk mereka belajar. Kenapa kena belajar dan sebagainya. Daripada shift, okey. Kita sebelum ni kita ada macam-macam peperiksaan kan. Zaman saya, zaman Tuan Fairuz.
So shift daripada peperiksaan tu kepada sekarang ni pentaksiran kan? Ya. Adakah itu benda lebih baik? Kalau kita nak mengambil kira tentang peperiksaan ni, saya setuju je. Setuju tidak ada periksa? Kena ada periksa. Kena ada periksa? Kena ada periksa. Oh, okey. Kena ada periksa sebab asal tujuan peperiksaan bukan adalah tahap satu. menilai keupayaan murid berdasarkan apa yang dia belajar. Okey. Kena ada. Tapi bila mana UPSR tu sendiri dah sampai tahap untuk melihat ranking, siapa lagi bagus, tahun ni berapa ramai A, tahun depan nak berapa A, jadi lain lah. Sama juga dengan SPM. SPM tu adalah untuk pemula mereka ni nak menceburi bidang apa bila masuk universiti. Dia jadi perlawanan. Asal UPSR seperti itulah. Dulu kalau dapat berapa A? 5A. Alhamdulillah dapat 5A. Okay, stop. Tapi akhirnya budak-budak kemudiannya bila dapat berapa banyak A, yang akan naik nama sekolah, yang akan naik nama PPD, JPN, peratusan. Oh, kita kena capai ni. Yang akan kerah cikgu. Cikgu akan kerah budak-budak. Dan bila kerah budak, cikgu ni ada yang stres. Macam-macam akan jadi nanti. Kadang-kadang bila cikgu budak tu selayaknya dapat markah rendah, cikgu ni pun takut nak bagi markah rendah sebab akan dipersoalkan. Sebab sekarang guna PBD, menggunakan penilaian berterusan, penilaian pentafsiran dalam bidang darjah kan. Dan benda tu dia subjektif kan. Walaupun sekarang budak adalah exam UASAL tu kan. Tapi benda tu bukanlah daripada segi nak panggilnya sama macam UPSR, dia tetap penilaian. Sebab itu bila hari ni situasinya adalah bila masuk form 1, cikgu-cikgu mengadu budak masuk tingkatan 1 sifir tak hafal. Kalau nak ikutkan silibus dia belajar tu banyak dah. Okey, beginilah ya. Bila mana pengulangan basic tu tak dikuasai sepenuhnya dan kemudian masuk topik lebih berat lagi kemudian, benda tu akan lupa. Tertinggal lah. Ya, biasa. Lepas tu karangan budak-budak, ya Allah, tulisan teruk, bahasa teruk, tak pandai bahasa kan. Apa bukan ke diorang tu belajar lagi berat, bukan lagi banyak. Betul. Sebab apa yang mereka belajar pada hari ini bukan benda yang sepatutnya mereka belajar. Ada yang kata, bukan ke kita ni belajar silibus kita berorientasikan Finland segala bagai kan. Kita pergi sana, balik, kita dah ada banyak, kita tambah lagi. Sebagai contoh kan, berlaku kes kemalangan jalan raya. Apa kita kena buat? Patutnya educate pengguna jalan raya. Yang dia buat, kita kena perkenalkan keselamatan jalan raya kat sekolah. Buat buku dalam subjek BM, keselamatan jalan raya. Tambah ajar lagi. budak tebal lagi. Okey. Kan, lepas tu ada masalah pula. Apa namanya, apa isu tentang rasuah kan. Kita kena ajar budak-budak bagaimana betapa jijiknya rasuah. Ajar benda tu kat sekolah. Oh, ya. Masalah tu masalah orang dewasa. Apa lagi yang dia orang buat kan? Isu yang berkaitan dengan mata wang kan, tentang mata wang, pertukaran mata wang. Budak darjah 4 pun belajar tentang takaful, kena Terlampau belajar. berat lah kiranya diorang ni. Too many to absorb. Itu Ustaz nampak dah kan. Jadi akhirnya budak-budak yang dah starting tadi awal tu dah ke belakang, dia akan kata, dia bukan kita lah ni. Dia akan rasa dia bodoh dan dia rasa tak boleh pergi lah. Okey. Kesian kan? Sebab saya pun sebelum ni duk fikir, diorang ni makin lama makin advance. Subjek sekolah menengah bawa ke sekolah menengah. Subjek advance, tapi budak Budak tu begitu lah. tak, Akhirnya dia berbalik semula, kalau perubahan nak dibuat oleh kerajaan, oleh kementerian, dia kena ada satu kehendak politik yang sangat kuat. Dan satu lagi, pendidikan ni kena diasingkan dengan politik. Kalau bertukar menteri, tukar kerajaan, memang akan benda sama akan bising. Dan sekarang kalau kita perasan, kesedaran mak bapak untuk melihat pendidikan anak yang terbaik. Dulu mak bapak dengar, sekarang ni hari-hari bising dalam social media. Itu satu benda yang baik. Okey. Dan satu lagi saya nak bukan nasihatkan lah, nak cerita untuk mana-mana menteri ke apa. Kalau ada influencer ke, siapa-siapa ke menegur, mengkritik, jaga against mereka. Jangan sampai tahap jaja nama-nama mereka ni di kementerian, di PPD, memburukkan mereka. Jadikan mereka kawan. Kan? Bukanlah macam bagi contoh, dia ni siapa? Kenapa nak kritik? Lantak lah kita buat kerja kita. Tak boleh. Hari ni permainan persepsi tu kena, kalau kau ni tak boleh lawan dia, jom geng dengan aku. Kan? If you apa nama bahasa Inggeris tu? If you can beat them, join them. Macam tu lah. Tapi masalahnya bila mana kita nampak orang tu berbeza pandangan dengan kita benci dengan dia, kita judge dia. Dia tak bagi kacau. Padahal kita kena manfaatkan dia. Okey, faham. Kena dengan saya, okey, insya-Allah kita tutup perkongsian kita hari ni. Tutup lagi Zat. Dengan posting terbaru Tuan Fairuz dekat Facebook lah. Alamak, posting mana ni? Berkaitan dengan apa nama tu, RTM. Oh, itu bukan baru, tu dah lama dah Zat, minggu lepas. Oh, bukan satu hari lepas kan? Kan Minggu lepas kan tadi tayang kata minggu depan. Alamak, kantoi.
Betul. Beberapa minggu lepas Minggu lepas. Ya. Okey, beberapa minggu lepas, sorry. Berkaitan dengan konten-konten yang masuk ke arus perdana kerajaan pun. Ya. Masih boleh lepas benda-benda yang macam tu. Apa nama ceritanya tu? Tapi saya lupa nama mengisahkan dia. tentang Penggambar bapa dengan pasangan lelaki Ya. Saya sebenarnya terkejut bila mana cerita macam tu ditayang di RTM kan. Sebab sebelum ni saya tengok cerita Cocomelon yang viral tapi di Netflix. Okay. Ayah seorang black, seorang lagi white kahwin, anak tu anak angkat Dan anak dia ni kata, "Dad, can I wear skirt and crown?" Anak dia lelaki. Dan dia kata, "If you want to be, just be." So anak dia pun pakai skirt, pakai crown. Itu cerita yang Cocomelon kat Netflix. Tapi bukan ada kat YouTube. Cocomelon. Saya sangkakan benda tu masuk dalam anak-anak punya mindset. Somehow. Ya. Masuk Tapi mungkin kanak-kanak tu bukan, kalau kita di sini ni memang daripada awal kita dah dibuat kesedaran tentang benda-benda seperti ni. Tapi sekejap saya sambung tadi kan. Betul tadi. Berkaitan dengan tu saya pejam salam mata lah sebab kat Netflix. Macam mana kita nak halang? Kalau benda-benda live streaming ni memang antara bendanya apa-apa cerita tu kita susah nak kawal. Betul. Kan? Dia bukannya satu agensi yang tayangan media massa. Tapi itu bersifat live streaming. Tapi bila viral kat thread, ada seorang ibu ni yang menyebut terkejut nampak cerita berkenaan dalam Santiago of the Seas. Santiago of the Seas kan. Saya pun tak tahu tapi bila saya tengok tu, oh my god, saya kata, kenapa benda macam ni boleh lepas kat TV kita? Okey, dalam isu berkenaan ada dua. Satu, gambar yang berpeluk yang bercium. Betul. Tapi itu bukan ada dalam TV. Itu hanya poster ataupun yang mereka ambil daripada Google. Tapi yang dalam TV tu tidaklah ada sampai berpeluk-berpeluk. Cuma dah nampak suspicious dah kat situ. Tentang hubungan bapa dengan bapa. Seolah-olah bila mereka membeli siri berkenaan, animasi berkenaan, mereka tak pantau setiap episod yang ditayangkan. Tapi kalau nak kata tak memantau, pelik juga sebab ada subtitle. Bila ada subtitle, takkanlah yang subtitle tu bukan dia macam TikTok yang automatik. Biasa dah akan letak sari kata oleh kan. Takkanlah orang tu dia tak memberitahu kepada pihak mereka ada adegan-adegan berkenaan. Dan bila dah viral, RTM menafikan benda tu wujud. Sedangkan benda tu sebenarnya dah ada concern daripada ibu bapa yang telah memaklumkan pada pihak RTM tentang kewujudan cerita berkenaan. Tapi tiada layanan ataupun tak ada respon. Tapi bila viral, baru mereka keluar statement. Benda ni tak boleh dimaafkan. Walaupun ada yang kata, alah, benda tu kan boleh jadi gay pun. No, ini bukan cerita budak jadi gay sebab tengok benda ni. Tak. Buku keluar macam mana pun, budak tetap akan jadi straight. Tapi ini nama dia normalisasi. Dia akan masuk sikit hingga tahap nanti, bila nampak orang gay, tak apa, sekurang-kurangnya dia tak kacau orang. Alah, biarlah dia buat macam tu pun. Sekurang-kurangnya dia dah bantu banyak Mahat Tafiz. Kan? Alah, tak apalah, dia dah jadi pondan sebagai. At least hati dia baik. Dia tak simpan apa dia cakap dalam hati. Siapa kau nak judge dia? Nampak? Betul. Sedikit demi sedikit, dia akan mengubah pemikiran masyarakat, apatah lagi anak-anak yang memang terdedah dengan handphone, yang pelbagai anasir buruk daripada luar yang akan bawa masalah. Namun sebenarnya kalau macam di barat ni, mereka pun banyak yang against golongan seperti ni juga. Tapi mereka rasa mereka golongan yang teraniaya. Itu yang mereka ni menempel ke sana sini lah untuk dapatkan sokongan. Dan saya harap apa yang berlaku pada RTM ni satu kesedaran yang jangan diulangi lagi. Satu kesedaran, salah ayat. Satu tamparan hebat kepada mereka dan stesen TV yang lain. Walaupun orang tak tengok sangat dah TV sekarang, tapi come on, ini RTM kot. Radio Television Malaysia, bawah kementerian, bawah kerajaan. Kalau sebuah stesen TV yang di bawah kementerian pun seperti ni, apa kita nak expect dengan yang lain-lain? So kena bertanggungjawab. Tapi setakat hari ni macam tak ada apa-apa pun yang ni. Dan biasalah isu kita di Malaysia, lepas keluar isu yang baru, orang akan lupa isu yang sebelum tu. Dan kita perlukan lebih lagi ibu bapa yang concern kan, macam Betul. ni kan. So benda ni viral sebabkan ibu bapa lah, parent. Betul. Kan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Jadi setelah habis perkongsian kita 2 episod bersama dengan Tuan Fairuz, yang saya boleh konkludekan untuk isu-isu kita berkaitan dengan pendidikan, pendedahan seks awal kepada kanak-kanak, sosial mereka semua memerlukan kepada yang paling besar sekali adalah ibu bapa.
dan ibu bapa lah yang bertanggungjawab atas apa yang terjadi kepada anak-anak mereka. InsyaAllah Tuan Fairuz, terima kasih banyak atas perkongsian kali ini. Kita jumpa lagi ada rezeki pada episod-episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lagi. Kalau nak cerita pasal pendidikan tadi banyak sebenarnya. Banyak sangat. Panjang.